Bila siang, dia akan cas guna cahaya matahari. Bila malam, dia akan nyala dengan automatik. Yang ni lampu solar guys. Lampu yang cas guna cahaya matahari. Korang pasang lampu ni tak payah nak risau bil tinggi. Sebab waktu siang, dia akan automatik cas. Bila malam pula, dia akan nyala dengan cerah macam ni. Dia boleh yang model ni, dia boleh maintain cerah lama sebab dia pakai bateri saiz besar dekat bahagian dalam. Kalau korang tengok lampu LED dia tu penuh body lampu macam tu. Dan jenis ni, dia pakai reflektor. Jadi waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Kalau korang tengok panel dia pula saiz 60cm x 35cm. Panel dia ni besar tau. Tapi korang kena beli watt yang paling besar baru dapat panel besar macam ni. Panel besar ni kelebihan dia boleh cas lampu dengan cepat. Jadi cepat je dia boleh penuhkan bateri dekat bahagian dalam. Jadi musim hujan waktu mendung, yang ni kelebihan dia. Lampu ni walaupun korang pasang banyak biji sekaligus, tak payah nak risau bil tinggi. Dan yang jenis kerap tinggal rumah, korang tak payah nak balik rumah semata untuk buka lampu. Sebab lampu ni dia akan nyala dengan automatik. Lampu ni memang ngam untuk korang pasang dekat tepi rumah. Pasang banyak biji sekaligus, tak ada hal sebab bil tak akan tinggi punya. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, boleh check yang model kelabu ni. Design dia cantik, dapat pula panel besar. Model ni memang baloi. Korang boleh check dekat link video.